Benda remeh untuk membantu clearkan mind dan motivate perempuan be better day by day. Yang pertama, delete gambar-gambar yang dah lama dalam galeri, apps yang dah lama tak pakai. Lepas tu, left group yang tak perlu. Yang kedua, ubah suai perabot. Mana perabot-perabot ataupun barang-barang yang tak pakai, sila buang. Yang ketiga, sedekah pakaian atau beg yang tak guna kepada orang. Yang keempat, sort barang yang berguna atau tidak berguna. Yang kelima, kemas almari baju, susun mengikut warna atau jenis. Yang keenam, organize your life so you can think clearer.